Sekurang-kurangnya 10 pekerja maut dalam insiden terowong runtuh di sebuah projek hidroelektrik di Sikkim dengan gas beracun bawah tanah menyukarkan usaha menyelamat. Menurut laporan media tempatan pada Selasa, kira-kira 25 pekerja berada di dalam terowong itu ketika kejadian berlaku di projek hidroelektrik Teesta peringkat ke-6 milik Perbadanan Kuasa Hidroelektrik Nasional NHPC di Kampung Samardung, daerah Namchi. Ketua Menteri Sikkim, Prem Singh Tamang menerusi hantaran di media sosial berkata, beliau telah menyampaikan perkembangan terkini mengenai insiden itu kepada Perdana Menteri Narendra Modi dan Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah. Operasi mencari dan menyelamat berdepan kesukaran akibat kehadiran gas beracun yang terbentuk secara semulajadi di bawah tanah dengan beberapa anggota penyelamat dilaporkan mengalami pening dan tidak sedarkan diri ketika operasi dijalankan.